Apa itu jantung? Jantung ialah organ penting dalam tubuh manusia yang berfungsi mengepam darah ke seluruh badan. Organ ini terletak di bahagian dada dan bekerja tak berhenti untuk memastikan oksigen serta nitrogen dapat dihantar ke seluruh bahagian tubuh. Jantung yang sihat membolehkan badan berfungsi dengan baik dan memberi tenaga untuk menjalankan aktiviti harian. Oleh itu, menjaga kesihatan jantung amat penting bagi memastikan tubuh sentiasa sihat dan cergas. Fungsi jantung. Jantung memainkan peranan utama dalam sistem peredaran darah manusia. Setiap kali jantung berdegup, darah yang kaya dengan oksigen akan dipam ke seluruh badan. Pada masa yang sama, darah yang mengandungi karbon dioksida akan dibawa kembali ke paru-paru untuk mendapatkan bekalan oksigen yang baharu. Proses ini berlaku secara berterusan sepanjang hayat seseorang dan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Punca penyakit jantung. Terdapat pelbagai faktor yang boleh meningkatkan risiko penyakit jantung, antaranya ialah amalan pemakanan yang tidak sihat seperti pengambilan makanan tinggi lemak, gula dan garam. Selain itu, kurang bersenam, merokok, tekanan emosi serta obesiti juga boleh menjejaskan kesihatan jantung. Faktor keturunan dan peningkatan usia turut menyumbang kepada risiko penyakit jantung. Oleh itu, gaya hidup sihat perlu diamalkan bagi mengurangkan risiko tersebut. Tanda-tanda penyakit jantung. Penyakit jantung sering menunjukkan beberapa tanda yang perlu diberi perhatian. Antaranya ialah sakit atau ketidakselesaan di dada, sesak nafas, mudah letih dan degupan jantung yang tidak normal. Sesetengah individu juga mungkin mengalami peniloya atau berpeluh secara berlebihan. Jika tanda-tanda ini berlaku secara kerap, pemeriksaan kesihatan perlu dilakukan dengan segera untuk mendapatkan rawatan yang sesuai. Cara menjaga kesihatan jantung. Kesihatan jantung boleh dijaga melalui amalan gaya hidup yang sihat. Antaranya ialah mengamalkan pemakanan seimbang yang kaya dengan buah-buahan, sayur-sayuran dan vegetarian penuh. Selain itu, senaman secara berkala dapat membantu menguatkan jantung dan meningkatkan kecergasan badan. Mengelakkan tabiat merokok, mengabaikan tekanan serta mendapatkan rehat yang mencukupi juga penting untuk mengekalkan kesihatan jantung yang baik. Kepentingan pemeriksaan kesihatan. Pemeriksaan kesihatan secara berkala sangat penting untuk mengesan masalah jantung pada peringkat awal. Melalui pemeriksaan ini, tahap tekanan darah, kolesterol dan gula dalam darah dapat dipantau dengan lebih baik. Pengesanan awal membolehkan rawatan diberi sebelum keadaan menjadi lebih serius. Oleh itu, setiap individu digalakkan menjalankan pemeriksaan kesihatan secara berkala demi menjaga kesihatan jantung. Kesan penyakit jantung terhadap kehidupan. Penyakit jantung boleh memberi kesan yang besar terhadap kehidupan seseorang. Individu yang mengidap penyakit jantung mungkin mengalami kesukaran untuk melakukan aktiviti harian kerana mudah letih dan sesak nafas. Selain itu, mereka perlu lebih berhati-hati dalam menjaga pemakanan dan gaya hidup. Penyakit jantung juga boleh menyebabkan tekanan emosi serta menjejaskan kualiti hidup jika tidak dirawat dengan baik. Oleh itu, penjagaan kesihatan jantung amat penting bagi mengelakkan komplikasi yang lebih sering. Makanan yang baik untuk jantung. Pemakanan yang sihat memainkan peranan penting dalam menjaga kesihatan jantung. Makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, kekacang dan vegetarian penuh mengandungi nutrien yang baik untuk jantung. Selain itu, pengambilan makanan yang rendah lemak, tepung, gula dan garam dapat membantu mengurangkan risiko penyakit jantung. Minuman air yang mencukupi dan mengamalkan diet seimbang juga dapat memastikan jantung berfungsi dengan baik serta kekal sihat. Peranan senaman dalam menjaga jantung. Senaman yang dilakukan secara berkala dapat membantu menguatkan otot jantung dan meningkatkan peredaran darah dalam badan. Aktiviti seperti berjalan kaki, berjogging, berbasikal dan berenang sangat baik untuk kesihatan jantung. Selain membantu mengawal berat badan,
Senaman juga dapat mengurangkan tekanan dan meningkatkan kecergasan tubuh. Oleh itu, setiap individu digalakkan bersenam sekurang-kurangnya beberapa kali seminggu bagi memastikan jantung sentiasa sihat. Kesimpulannya, jantung merupakan organ yang sangat penting dan perlu dijaga dengan baik. Amalan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, senaman berkala serta pemeriksaan kesihatan dapat membantu mengurangkan risiko penyakit jantung. Oleh itu, marilah kita menyayangi jantung dengan menjaga kesihatannya supaya dapat menikmati kehidupan yang lebih sihat dan berkualiti.